Kalau kita nanya kami, apa cara yang paling mudah, paling murah dan patuh syariah untuk mula menabung emas Kenektok? Jawapan kami adalah akaun emas GAP. GAP itu maksudnya Gold Accumulation Program ataupun program untuk kita menabung emas. Program tu akan membolehkan kita menabung emas serendah RM100. Setiap kali kita menabung, yang akan terus direkodkan dalam bentuk gram emas. Duit kita ditukarkan menjadi gram emas. Dan emas yang terkumpul dalam akaun emas kita tu, kita boleh keluarkan bila-bila masa saja dalam bentuk emas fizikal seperti gold bar dan jual dinar. Apa kelebihan akaun emas GAP Public Gold tu? Yang pertama, kita boleh mulakan serendah RM100 ataupun 1 gram. Biasa ada komitmen bulanan, kita boleh menabung ikut kemampuan kita. Kita boleh tambah simpanan bila-bila masa. Kita boleh keluarkan emas fizikal serendah 0.5 gram daripada akaun kita. Kita boleh jual emas ya dan yang patuh syariah. Secara cas upah simpanan dan akaun tu 100% disandarkan dengan emas fizikal. Akaun emas GAP itu juga ada akaun untuk anak-anak kita yang di bawah 18 tahun. Jadi kalau kita orang belum ada akaun simpanan emas Public Gold, jangan tunggu harga emas terbaik. Start aja, mulakan aja tabungan kita yang pertama. Jadi kita orang fokus je dalam tabungan emas. Kalau yang belum ada akaunnya, terus je isikan borang sign up di bio kami ataupun boleh PM untuk kami mengajar kita macam ni cara kita nak mulakan tabungan emas bersama dengan Public Gold.